kita seperti mana biasa setiap minggu. Dan pada kali ini topik kuliah kita pada hari ini renungan tentang peristiwa yang berlaku di Rohingya. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri. Nama saya Ustaz Abdul Rahman bin Iskandar, berasal daripada Selangor tapi kini menetap di Kota Baru, Kelantan. Dan saya datang ini mewakili Yayasan Ikhlas sebagai pengurus Yayasan Ikhlas Kelantan. Di hari Jumaat yang mulia ini kita disunatkan ataupun digalakkan supaya memperbanyakkan membaca selawat seperti mana disebut dalam satu hadis sahih, aksiru alayya min as-salati fi kulli yawmin jum'ah fa inna salata ummati turidu alayya fi kulli yawmin jum'ah. Perbanyakkanlah selawat kepadaku pada setiap hari Jumaat, kerana selawat umatku yang diperlihatkan padaku pada setiap Jumaat. Kerana siapa yang banyak berselawat padaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Dan juga digalakkan supaya kita sentiasa memperbanyakkan selawat pada setiap hari, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Sekurang-kurangnya kita membaca 10 kali pada waktu pagi dan juga 10 kali pada waktu petang. Dan juga disebut dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang mengucapkan selawat 10 kali waktu pagi dan juga pada waktu petang, dia akan mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Jadi sekurang-kurangnya kita melafazkan selawat yang paling ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disebut dalam surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat yang ke-120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sebelum kamu mengikut agama mereka. Di dalam Al-Quran disebut tentang agama Yahudi dan juga Nasrani. Itu menunjukkan bahawa selain daripada agama Islam, ada lagi dua agama lain, agama Samawi, yang juga berpengaruh di dunia ini daripada kemunculannya dulu sehinggalah ke hari ini. Walaupun sepatutnya mereka mengikut risalah yang akhir yang dibawa oleh Muhammad SAW, akan tetapi mereka seperti mana disebut di dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah redha selagi mana umat Islam di dunia ini tidak mengikut agama mereka. Itu disebut sebagai agama Nasrani dan juga agama Yahudi. Begitu juga agama-agama lain selain daripada agama Islam, selain daripada agama Nasrani dan Yahudi, selain daripada agama Islam, sama saja sikap mereka, iaitu mereka tidak akan pernah suka, tak pernah setuju, tak pernah senang hati, tak pernah lega dengan agama Islam. Selain daripada agama Islam, memang mereka tidak akan pernah redha, tak pernah suka, tak pernah setuju dengan agama Islam. Jadi alhamdulillah di negara kita soal perbezaan agama itu dapat ditangani dengan harmoni, dan benda itu tidak menjadi sebab untuk kita saling bertelingkah dan bergaduh antara satu sama lain. Namun nasib itu, keadaan itu tidak sama seperti mana yang berlaku di Rohingya pada hari ini, kerana faktor agama juga adalah merupakan di antara sebab yang melatar belakangi kenapa berlakunya penghapusan etnik, pembunuhan, pengusiran, penindasan dan kezaliman yang telah menimpa etnik Rohingya pada hari ini. Yayasan Ikhlas baru-baru ini pada bulan 12 telah pergi melawat tapak, melawat perkemahan pelarian orang-orang Rohingya
yang berada di sepadan Myanmar, Bangladesh. Kami pergi ke sana. Saya pergi awal lagi lah, pada bulan 10 hari itu, bulan 8, bulan 9 atau bulan 10 hari itu. Kemudian ada kawan kami pergi, yang lain pula pasukan doktor pergi pada bulan 12, akhir bulan 12 baru ni, dan melihat sendiri keadaan di sana, melihat apa keperluan mereka, menyampaikan sebahagian sumbangan yang ada, dan akan pergi sekali lagi untuk menyampaikan sumbangan yang kita dah ambil tahu, dah siasat apa sebenarnya yang menjadi keperluan kepada pelarian Rohingya yang berada di perkhemahan pelarian di sepadan Bangladesh, Myanmar. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ramai di kalangan kita menyangka bahawa Rohingya ini adalah merupakan pelarian Bangladesh. Mereka ni orang-orang Bangladesh yang migrasi ataupun berhijrah ke Burma ataupun ke Myanmar. Dulunya nama Burma, sekarang nama Myanmar. Sebenarnya itu adalah fakta yang tidak tepat. Para sejarawan mengatakan bahawa fakta itu adalah tidak tepat. Bahkan kebanyakan, kalau kita mengkaji sejarah secara lebih detail lagi, sebenarnya Rohingya ini adalah merupakan peribumi. Tempat mereka tinggal sekarang ini, mereka adalah merupakan peribumi yang sekarang ini dipanggil wilayah Rakhine. Rakhine dulu satu nama, sebelum dinamakan Rakhine, wilayah tersebut dinamakan Arakan. Arakan. Setelah kedatangan Islam pada tahun 788 Masihi, nama asal tempat tinggal orang-orang Rohingya ni sebelum kedatangan Islam, ada yang menyebut dalam sejarah, ada dipanggil Roa, ada yang dipanggil Roha, merujuk kepada bahasa orang-orang Rohingya yang merupakan pribumi di kawasan tersebut. Jadi selepas kedatangan Islam pada tahun 788 Masihi, dan Islam berkembang dengan pesat sekali, sehingga akhirnya sebuah kerajaan Islam telah berjaya ditubuhkan, didirikan pada tahun 1430. Lama kerajaan Islam di wilayah tersebut cukup lama memerintah, sehingga 354 tahun sebuah kerajaan Islam yang kukuh. Mereka ini adalah orang-orang Rohingya, kacukan daripada berbagai, sehingga 354 tahun terdapat lebih kurang 48 orang raja, bermula daripada Sultan Sulaiman Shah sehingga ke Sultan Tamadaraja yang terakhir sekali, raja yang ke-48, bersilih ganti memerintah wilayah Arakan. Dan dahulunya Arakan ini ataupun Rakhine ini ataupun negara Rohingya ini, dia bukan sebahagian daripada Burma. Dia adalah merupakan negara yang berdaulat, terasing daripada Burma. Burma adalah satu negara lain, dan Arakan ini ataupun negara orang Rohingya ini adalah satu negara yang lain, bukan satu negara. Tapi setelah kejatuhan kerajaan Islam pada tahun 1782 di tangan orang-orang Buddha yang berusaha untuk meluaskan wilayah dia, selepas itu, selepas kejatuhan kerajaan Islam, Buddha mengambil alih, menggabungkan wilayah Arakan ke dalam negara Burma, sehinggalah ke hari ini Arakan menjadi salah satu wilayah dalam negara Burma. Dan daripada nama Arakan itu ditukar nama kepada Rakhine. Arakan itu adalah merujuk kepada perkataan Arab, asalnya iaitu Arkanun, yang memberi makna rukun-rukun. Rukun-rukun. Kemudian ditukar nama kepada nama Rakhine, merujuk kepada satu etnik Buddha
yang berada di wilayah tersebut. Jadi itu merupakan asal usul negara orang-orang Rohingya. Jadi kalau kita mengambil daripada abad yang ke-7, kalau sebelum kedatangan Islam, kebanyakan mereka beragama, ada yang beragama Hindu, ada yang tidak beragama, ramainya tidak beragama. Jadi Islam datang pada tahun zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, zaman Abbasiyah, pada tahun 788. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah daripada tahun 786 hingga 803. Ada setengah kitab menulis sehingga tahun 809. Jadi dulu Arakan ini, negara Rohingya ini adalah sebuah negara ketika Islam memerintah sehingga 48 raja itu. Dalam tempoh itu kerajaan Islam memerintah dengan cukup adil. Walaupun terdapat etnik yang beragama lain selain daripada Islam di situ, termasuk Buddha dan juga sedikit Hindu, ada juga Kristian. Mereka, orang-orang yang beragama lain ini, tidak pernah pun diusir, tidak pernah pun berlaku penghapusan etnik dan sebagainya. Mereka duduk dengan aman dan damai dan dilayan dengan cukup adil. Tapi keadaan berbeza dengan apa yang berlaku setelah Buddha mengambil alih pemerintahan pada tahun 1782 hingga 1819. 40 tahun kerajaan Buddha mengambil alih wilayah Arakan, memerintah wilayah Arakan, dan dalam tempoh itu berlaku kekejaman yang amat dahsyat, pembunuhan secara besar-besaran dan pengusiran secara beramai-ramai. Dan dalam tempoh itu juga ramai orang-orang Rohingya yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka ke Bangladesh. Dia melarikan diri ke Bangladesh. Bangladesh je tempat yang mereka boleh lari. Sebab India dia tak boleh nak masuk. Dasar negara dia hanya boleh menerima pelarian Hindu saja. So hanya Bangladesh saja yang merupakan jiran yang paling akrab, dan Bangladesh dulu di awal pemerintahan pembinaan negara Islam Arakan, Bangladesh banyak membantu dari sudut ketenteraan dan sebagainya. Jadi Bangladesh lah satu-satunya negara yang paling hampir untuk mereka menyelamatkan diri. Untuk pergi ke Bangladesh ni pun bukannya lah mudah. Dia kena melintasi menyeberang sungai, macam di Kelantan tu, daripada Rantau Panjang nak pergi ke Golok tu, dia ada jalan darat, ada jalan sungai. Jalan darat kalau pada hari ini memang tak boleh nak lalu sebab ada sekatan tentera dan sebagainya. Jadi mereka kena menyeberang tu menggunakan sampan lah. Walaupun Bangladesh pada dasarnya pintu depan dia tutup, mana dia tak terima pelarian Bangladesh, tak terima pelarian Rohingya, tapi pintu belakang dia buka. Maksudnya pelarian Rohingya yang menyeberang melalui jalan sungai itu dia tak kacau, dia terima ya. Dia tak usir lah. Hanya kalau melalui pintu custom tu, tu dia tak lepas lah, tak boleh. Sebab di situ pun tentera tentera Myanmar pun berjaga di situ. Jadi ketika Buddha memerintah, kita boleh bagikan kepada 3 fasa lah ya. Fasa pemerintahan kerajaan Islam, kemudian fasa Buddha meluaskan wilayah dia, dan bermula daripada saat itu Arakan menjadi salah satu daripada wilayah Burma. Dan fasa ketiga, British menjajah Arakan selama Arakan, Burma dan juga India selama 123 tahun. Dan selepas British memberi kemerdekaan kepada Burma, Arakan masih lagi kekal duduk di dalam wilayah Burma. Walaupun ada ura-ura pada ketika itu British memberi pandangan supaya Arakan diberi autonomi ataupun diberi kemerdekaan, tetapi Burma mengkhianati, tidak mengendahkan apa yang
pandangan yang diberikan oleh British sebelum memberi kemerdekaan kepada Burma. Jadi Arakan kekal sehingga sekarang ini menjadi salah satu daripada wilayah Burma. Apa yang patut kita tahu iaitu bahawa Rohingya dulunya adalah bangsa yang ada negara dia sendiri. Dia bukan seperti mana keadaan sekarang ni, mana dulu negara orang-orang Rohingya ni tidak ada kena-mengena dengan Burma. Dia berasingan. Rohingya ada negara dia sendiri dan Burma itu adalah satu negara lain. Tapi selepas Buddha masuk menyerang, menawan menjajah Arakan telah dijadikan sebahagian salah satu daripada wilayah Burma. Baik. Apakah faktor yang mendasari kenapa orang-orang sebahagian masyarakat menganggap bahawa orang-orang Rohingya ni adalah merupakan pelarian Bangladesh? Di saat Buddha menyerang Arakan, ramai ulama-ulama yang telah dibunuh kerana mereka bimbang kalau ulama-ulama ini mereka adalah merupakan kalangan orang yang mencetuskan semangat mujahidin membela negara dan tanah air mereka. Jadi ulama-ulama, para ustaz ramai yang jadikan sasaran, dibunuh oleh golongan Buddha ini yang telah menguasai wilayah Arakan. Jadi setelah pemerintahan di zaman British, orang-orang Buddha, orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh, mereka masuk semula ke Arakan. Mereka balik semula ke Arakan kerana keadaan di saat itu mengharuskan selamat untuk mereka balik semula ke kampung halaman mereka. Jadi generasi di zaman penjajah menganggap bahawa orang-orang Rohingya ni sebenarnya adalah orang-orang Bangladesh yang berhijrah daripada Bangladesh ke Burma. Hakikatnya mereka ni adalah merupakan orang-orang Rohingya juga yang telah lama tinggal di Bangladesh kerana untuk mendapat perlindungan. Jadi setelah mendapat perlindungan daripada kekejaman Buddha itu tadi. Jadi apabila keadaan setelah kembali mengharuskan untuk mereka balik semula ke negara mereka, ke Arakan, mereka pun baliklah. Jadi orang yang tidak tahu tentang usul asal sejarah menganggap bahawa mereka ni adalah merupakan pendatang tanpa izin daripada Bangladesh. Sebenarnya mereka ni adalah orang-orang yang memang orang-orang asal Rohingya yang balik semula ke kampung halaman mereka setelah mana keadaan mengizinkan. Jadi walaupun begitu, walaupun sejarah sebenarnya berkata demikian, memperakui demikian, tetapi orang-orang Myanmar, kerajaan Myanmar sehingga hari ini tetap menafikan bahawa mereka ni adalah orang-orang yang merupakan pribumi di wilayah tersebut. Lantaran itu bermula pada tahun 1942 di penghujung kemerdekaan, British menjajah sehingga tahun 1947. Tapi pada tahun 1942 orang-orang Myanmar sudah menganggap bahawa orang-orang Rohingya ini adalah merupakan pendatang asing yang tidak perlu diberi hak keistimewaan ataupun dilayan sebagai warga negara Rohingya, warga negara Burma. Jadi hakikatnya apa? Direngkaskan cerita, orang-orang Arakan ini, orang-orang Rohingya ini, negara mereka telah dirampas oleh Myanmar dan rakyatnya diusir, dinafikan hak mereka. Dan hari ini orang-orang Rohingya adalah merupakan bangsa yang tidak ada negara. Mereka tidak ada IC. Kalau dalam konteks kita ni, mereka ni tak ada IC, tak ada surat beranak, tak ada kewarganegaraan. Bermula pada tahun 1942 mereka dilayan seperti bukan warga negara,
Dan pada tahun 1982 secara rasminya perlembagaan mereka yang dikenakan oleh junta tentera pada masa itu terus membatalkan kewarganegaraan Rohingya sehinggalah ke hari ini. Jadi itulah senario yang berlaku di Rohingya, di mana orang-orang Rohingya yang merupakan penduduk asal Rakhine itu ataupun nama asal dia Arakan, setelah mereka dijajah oleh Burma, kerakyatan mereka dibatalkan, negara mereka diambil, tanah mereka diambil, rakyatnya diusir dengan berbagai cara, dan berlaku pembunuhan secara beramai-ramai kerana untuk mengurangkan populasi orang-orang Rohingya di wilayah tersebut. Arakan ini adalah satu wilayah yang luas juga, bukanlah satu daerah yang kecil. Luas dia lebih kurang 36,000 kilometer persegi. Kalau negeri di Malaysia ni lebih kurang seluas negeri Pahang. Pahang 35,000 kilometer persegi, 35,000 lebih-lebih, plus. Adapun Arakan ini luasnya lebih kurang 36,780 km persegi, hampir sama macam Taiwan, 5-6 kali ganda saiz Brunei. Brunei 5,600 lebih kilometer persegi. Dari satu wilayah yang luas. Dulunya orang Islam di wilayah tersebut, di semua daerah, ada 14 daerah dalam wilayah Arakan itu, semua orang Islam ada. Sekarang ni daripada 17 daerah, ada 17 daerah yang semuanya orang Islam ada di merata tempat. Sekarang ni daripada 17 hanya tinggal 13 sahaja yang orang Islam masih lagi berbaki. Manakala 14 lagi telah dirampas oleh orang-orang, oleh etnik yang beragama Buddha. Satu perkara yang juga perlu menjadi iktibar, yang menyedihkanlah, orang-orang Rohingya yang merupakan penduduk asal di situ dinafikan hak mereka, tetapi orang-orang etnik Buddha yang datang daripada tanah besar contohnya, yang datang selepas itu, mereka ini diberi kerakyatan dengan mudah saja oleh kerajaan Myanmar. Adapun penduduk asal yang meneroka kawasan tersebut telah dinafikan dan dibatalkan terus kerakyatan mereka. Ini adalah satu yang sangat tidak wajar dilakukan oleh kerajaan Myanmar. Ada saya mendapat berita daripada rakan-rakan Persatuan Ulama Rohingya. Dia kata kalau nak dapat IC dekat sana boleh. Sekarang ni memang tak ada IC lah, ada orang ni. Jadi kalau nak IC pun tak ada, nak naik kapal terbang pun tak boleh. Jadi orang Rohingya ni, mengikut cerita dia, memang tak boleh boleh naik kapal terbang ni. Sebab nak naik kapal terbang kena ada IC kalau macam kat Malaysia ni. Walaupun untuk dalam negara, kalau nak keluar negara kena pakai pasport lah. So kalau IC pun tak ada, pasport pun tak ada. Jadi mereka ni memang tak boleh nak buat pasport lah, sebab kerajaan dia tidak akan keluarkan pasport untuk orang-orang Rohingya ni, sebab mereka tidak diiktiraf sebagai warga negara. Jadi kalau nak IC boleh, dengan syarat mereka tukar agama jadi Buddha. Jadi Buddha boleh dapat IC itu. Namun alhamdulillah, walaupun orang-orang Rohingya ni dalam keadaan yang cukup terseksa dan teraniaya, lapar, bekalan perubatan pun tak ada, banyaklah kezaliman yang mereka lalui. Bahkan nak kahwin pun, nak kahwin kena minta kebenaran daripada polis dan juga tentera. Kalau polis dan tentera lepaskan, bolehlah mereka kahwin. Kalau tak ada, tak boleh kahwin. Jadi ketika itu dan sehinggalah ke saat ini, beragama Islam itu adalah merupakan satu kesalahan jenayah di sisi kerajaan Myanmar. Jadi kalau dia itu beragama Islam, seolah-olah secara automatik memang perkahwinan itu memang tidak akan mendapat kebenaran daripada pihak polis ataupun tentera. Di negara kita kalau nak kahwin, pergi pejabat agama, proses pejabat agama lah sampai selesai, mudah je. Tapi di sana orang Islam
yang nak kahwin ni kena dapat kebenaran daripada pihak polis dan tentera. Nak kena semak latar belakang dia ni ada terlibat dengan kumpulan mujahidin ke sebagainya. Tapi yang malangnya beragama Islam tu adalah satu kesalahan jenayah yang tidak memungkinkan untuk mereka berkahwin. Kalau nak kahwin boleh, dengan syarat mereka ini akan disuntik ubat mandul. Mana nak kahwin boleh, mereka ini akan disuntik ubat mandul supaya tidak berkembang zuriat mereka, zuriat orang-orang Islam. Pun begitu, orang-orang Myanmar terus juga berkahwin, maknanya kahwin yang tidak direkodkan lah. Tak guna juga kalau kahwin IC pun tak ada, kewarganegaraan pun tak ada, kahwin pun tak boleh. Itu dah melampau sangat. Jadi kebanyakan mereka berkahwin tanpa ada data resmi di sisi kerajaan. Sebab tu kalau kita tengok kalau kita Google tentang populasi orang-orang Myanmar ni, khususnya di wilayah tersebut, berbeza-beza. Ada kata 10 juta, ada kata 7 juta, ada kata 5 juta, ada kata 3 juta, ada kata 1 juta, ada kata 2 juta. Jadi faktor-faktor ini merupakan di antara penyebab kenapa statistik penduduk itu sentiasa berubah-ubah. Baik. Apakah yang menjadi punca kejatuhan wilayah Arakan ini di tangan orang-orang Burma? Sedangkan dulunya adalah merupakan satu kerajaan yang cukup kuat. Kalau tidak kuat tu taklah sampai sehingga 354 tahun mereka memerintah wilayah tersebut. Jadi di antara faktor-faktor, dia ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Faktor dalaman kerana ada krisis di kalangan sultan, di kalangan sultanah, di kalangan pentadbir, dan juga faktor luaran. Faktor luaran kerana Buddha ingin meluaskan wilayah dia dan menjadikan Arakan ini sebagai salah satu dalam wilayah Burma. Jadi Buddha memang dia menunggu peluang bila saat yang sesuai untuk mereka menjatuhkan kerajaan Islam. Apabila dilihat krisis yang semakin memuncak di kalangan orang-orang Islam pada masa itu, mereka pun mengumpul kekuatan untuk menyerang Arakan dan akhirnya mereka berjaya menumbangkan kerajaan Islam Arakan, sehinggalah ke hari ini Arakan sudah kehilangan kesultanan ataupun kerajaan Islam. Kemudian lagi ketika lawatan pihak kami ke sana, saya tak dapat tunjuk gambar sebab tak ada slide. Dalam komputer saya memang penuh dengan gambar-gambar rakan-rakan yang pergi membuat lawatan di sana. Kekejaman yang dialami, penderitaan yang dialami oleh orang Rohingya ni memang adalah satu kenyataan, satu berita benar. Walaupun dinafikan oleh kerajaan mereka, tapi kenyataannya adalah satu yang memang apa yang berlaku adalah memang benar-benar berlaku. Ada gambar yang kami terima, yang gambar yang benda yang real lah, yang dapat ambil ketika berada di sana. Di antaranya jenazah yang mati dibunuh, orang Rohingya yang mati dibunuh di negara mereka, di Burma. Jadi sempat dibawa lari ke perkemahan di Bangladesh. Ada jenazah yang rentung, anak mereka rentung dibakar oleh orang-orang Buddha di sana. Jadi ada dua jenazah ketika itu yang rentung dibakar, dan dia punya sisa jenazah tu dapat dilarikan, dibawa ke perkemahan orang-orang Rohingya di Bangladesh. Jadi gambar ketika tim kami pergi ke sana, jenazah tu masih ada lagi
belum dikebumikan lagi. Dah 3 hari dah masa tu. Dan juga ada jenazah yang dalam keadaan yang elok lah, yang tidak dibakar tapi mati kerana pertempuran di Rohingya. Jadi tim kami memang dapat melihat sendiri betapa deritanya kehidupan mereka di perkemahan tersebut, dengan makanan yang tak cukup, dengan bekalan air yang memang sangat terhad. Namanya pun perkemahan, macam tak ubah seperti mana kalau di Kelantan tu, saya duduk Kelantan, biasa pergi program-program dakwah orang asli ni. Jadi lebih kurang macam perkampungan orang asli, bahkan lebih uzur lagi, teruk lagi keadaannya daripada perkampungan orang-orang asli, kawasan perkhemahan tersebut. Dan mereka pun mencari sumber makanan daripada zon daripada zon rayau hutan-hutan yang berada di sebelahan untuk menampung keperluan makan minum mereka. Jadi ramai di Rohingya di Myanmar, mereka hidup dengan penuh terseksa, dizalimi dan sebagainya, disembelih. Kalau penyembelihan tu memang berlaku hampir setiap hari, kurang-kurangnya seminggu tu mesti berlaku. Sehari tu biasa sangat, seminggu tu kalau tak berlaku tu pelik. Memang sentiasa berlaku, memang sentiasa berlaku di sana. Dan satu lagi kita lihat kenapa orang Rohingya ni susah kita nak tengok yang pakai tudung. Bila saya tanya rakan-rakan Rohingya ni, memang negara mereka Myanmar ni mengharamkan pemakaian tudung. Sebab tu orang-orang Rohingya ni memang susah nak cari gambar yang pakai tudung ni, cukup susah. Bila kita nak buat poster ke banner untuk kempen membantu orang-orang Rohingya ni, bila nak cari gambar orang perempuan yang pakai tudung memang susah. Rupa-rupanya negara mereka tu memang mengharamkan pemakaian tudung. Jadi kalau keluar daripada rumah pergi ke kedai ke mana ke pakai tudung, mereka ni akan dihukum, akan ditangkap dan dijatuhkan hukuman lah. Dan hukuman tu berbagai lah. Kalau hukuman yang masih lagi kekal nyawa dia tu mujur lah. Kalau hukuman tentera, biasanya dia tembak ataupun diperkosa dan sebagainya. Jadi bila kami pergi, tim kami pergi sendiri ke kawasan perkemahan tu, bertanya dengan orang mereka, ada penterjemah di sana. Apa yang kita terima dalam TV ke dalam khabar tu memang kisah yang benar-benar terjadi dan berlaku di sana. Memang cukup menyayat hati lah keadaan orang Islam di sana. Kita sangat kagum, walaupun mereka hidup dalam penuh azab dan juga penyiksaan, tetapi mereka masih lagi kekal mempertahankan akidah dan agama mereka. Boleh je kalau mereka nak jadi aman dan damai, tenang, tidak diganggu, dengan syarat mereka tukar kepada agama mereka kepada agama Buddha. Kemungkinan mereka akan mendapat layanan yang baik daripada pihak tentera atau daripada pihak kerajaan. Tapi bagi mereka, alhamdulillah, sehingga ke hari ini tidak adalah yang direkodkan bahawa orang-orang Rohingya yang beragama Islam ini yang menukar agama mereka hanya semata-mata untuk kepentingan dunia itu. Begitulah keadaan mereka, seperti mana yang disebut dalam satu hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, 1400 tahun yang dulu akan datang kepada manusia suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Jadi itulah keadaan mereka di sana. Apa yang Nabi sebut dulu memang sudah berlaku pada hari ini, sudah berlaku selepas itu, dan ada yang masih berlaku sehinggalah ke hari ini. Dan bahkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengistilahkan mereka ni, mengkategorikan orang-orang Rohingya ini adalah merupakan satu usaha penghapusan etnik yang paling kejam di abad ini. Sudahlah negara mereka dirampas, mereka dihapuskan kewarganegaraan mereka, kemudian pula mereka tidak dilayan seperti manusia.
paling tidak pun mereka ni dilayan seperti manusia, walaupun sudah tidak berstatus warga negara. Bahkan dari sudut itu pun sudah mereka tidak mendapat layanan langsung, layanan kemanusiaan daripada kerajaan Myanmar. Itulah apa yang berlaku daripada pengalaman rakan-rakan yang pergi ke melawat perkemahan orang-orang Rohingya di sepadan Bangladesh pada bulan 12 yang lepas. Okey. Masa dah cukup Ada baru ni satu peristiwa lah yang terakhir. Peristiwa ketika satu kisah yang menyayat hati juga. Ini pun kisah benar baru-baru ni yang berlaku pada bulan November. Bulan November ataupun bulan Oktober. Kisah daripada yang diceritakan oleh mereka, ada lebih kurang 130 orang. 130 orang, tidak kurang daripada 130 orang yang melarikan diri daripada Myanmar, daripada Arakan ke sedang menyeberang sungai melarikan diri ke Bangladesh, telah ditembak oleh tentera Myanmar dan semuanya mati, seramai tidak kurang 130 orang. Baru je berlaku benda ni. Jadi memang cukup dahsyatlah kezaliman, penganiayaan yang telah mereka alami. Baik. Sebagai kesimpulan daripada apa yang berlaku di Rohingya itu, untuk pengajaran bagi kita semua, pertamanya kita kena bersyukur dengan nikmat keamanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jagalah nikmat keamanan yang kita nikmati, yang kita alami pada hari ini sampai bila-bila, dan janganlah kita leka dengan keselesaan yang kita perolehi pada ketika ini, sehingga kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk mengekalkan keamanan yang ada. Dan kemudian walaupun negara kita ini berbilang kaum dan agama, dan kita bersyukur kerana tidak ada isu pertelingkahan antara agama-agama yang ada ini dan juga perbezaan kaum yang ada. Pun begitu, kita sebagai umat Islam yang diberi amanah untuk mengurus negara ini, hendaklah kita sentiasa terus mempergiatkan dakwah kita secara hikmah dan juga secara budi pekerti yang baik kepada orang-orang bukan Islam. Kalau kita tengok sejarah Arakan ini, daripada tahun 788 Masihi, Islam mula masuk. Mereka membina negara Islam pada tahun 1430, hampir 700 tahun selepas itu. Menunjukkan bahawa dakwah Islam berkembang dengan begitu pesat dan aktif sekali, sehingga orang-orang Buddha, Hindu dan yang tidak beragama ramai, sehingga 70% orang-orang di wilayah tersebut masuk Islam. Pada mereka, kegiatan agama, dakwah begitu hebat dan rancak sekali, sehingga akhirnya mereka berjaya menubuhkan sebuah kerajaan Islam. Namun setelah lama memerintah 354 tahun, beberapa faktor-faktor dalaman, kehilangan leka dan sebagainya, akhirnya kerajaan Islam itu jatuh di tangan orang-orang Buddha. Jadi kita kena mengambil pengajaran daripada perkara itu. Perkara yang tidak mustahil, kemungkinan benda itu boleh berlaku di luar jangka. Maka kita hendaklah sentiasa berwaspada, dan tugas mendakwah orang-orang bukan Islam tu kita tidak guna kalau kita bercakap tentang isu-isu yang hanya akan membangkitkan perselisihan di antara agama. Kerana mereka memang sudah wujud dan kita kena terima kewujudan mereka. Apa yang penting, kita kena berusaha mendekati mereka dengan secara hikmah, menunjukkan budi akhlak yang baik,
sehingga mereka tertarik untuk untuk masuk Islam, ataupun sekurang-kurangnya mereka tidak memusuhi agama Islam. Dan juga satu perkara lagi untuk akhirnya, walaupun kita mengamalkan toleransi beragama, jangan sampai kita hilang identiti Islam dan juga hilang izzah kita. Jangan sampai kita rasa bahawa agama ini semua sama dan patut diberi pengiktirafan yang sama, sehingga orang Islam rasa hilang identiti dan hilang rasa bangga dia dengan agama Islam. Jadi apabila seseorang individu dia merasakan bahawa semua agama itu sama dan hilang rasa hebat, rasa bahawa beragama Islam itu adalah satu yang hebat, satu yang mulia, dia akan rasa hilang rasa dorongan untuk mendakwah orang lain supaya masuk agama Islam itu, dia akan hilang. Apabila mereka ada rasa pluralism itu, ataupun fahaman pluralism itu, dia rasa agama ini semua sama dan patut diberi pelayanan yang sama, hak yang sama. Jadi secara automatik akan menyebabkan rasa untuk mendakwah orang lain supaya agama lain supaya boleh menerima Islam dan memeluk agama Islam itu, dia akan jadi hilang. Dia akan jadi lemah. Dia berpunca daripada apa? Salah satunya adalah berpunca daripada perkara itu. Apabila merasakan bahawa semua agama ini adalah benar, hanya faktor kita ini menjadi Islam hanya kerana disebabkan kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Sepatutnya kita kena menganggap bahawa satu-satunya agama yang benar dan di sisi Allah Ta'ala yang boleh membawa keamanan kepada dunia ini hanyalah Islam semata-mata. Dan kita tengoklah di Rohingya itu apa yang telah berlaku di zaman pemerintahan Islam. Tidak ada pun direkodkan adanya penghapusan etnik ataupun pengusiran orang-orang yang bukan beragama Islam. Tetapi ketika Buddha mengambil alih, walaupun dalam tempoh masa itu 41 tahun, direkodkan lebih 100,000 orang yang telah dibunuh dengan kejam oleh etnik Buddha pada era itu. Jadi setakat itulah saja perkongsian saya pada hari ini. Yayasan Ikhlas juga mengambil tanggungjawab dan amanah untuk menyampaikan bantuan ataupun sumbangan daripada rakyat Malaysia kepada orang-orang Rohingya. Dan baru ni trip yang pertama kita dah sampaikan sumbangan dan bantuan orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia, berbentuk makanan, perubatan di perkhemahan Rohingya. Dan kami akan pergi sekali lagi, baru ni kita dapat maklumat apa yang mereka perlukan, dan kita akan pergi sekali lagi untuk menghantar bantuan sekali lagi. Jadi dengan itu Yayasan Ikhlas ada menyediakan tabung kemanusiaan Rohingya di Anjung C dan juga Anjung B kepada sesiapa yang sudi untuk menyumbang. InsyaAllah kami akan salurkan sumbangan tuan-tuan semua untuk membantu orang-orang Rohingya di sana. Makanan mungkin kita akan beli di sana, pakaian pun kita akan beli di sana, mungkin perubatan saja yang kita bawa. Jadi setakat itulah saja perkongsian kita pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.